Kakak Saun adik ipar bawa perempuan tidur di rumah. Okay, ni suami adik aku. Dia bawa perempuan ni balik rumah. Bawa perempuan ni ke balai. Seorang kakak meluahkan rasa tidak puas hati selepas suami adiknya membawa wanita tidak dikenali tidur di rumahnya. Adiknya yang merajuk pulang ke rumah ibunya kerana sakit hati dengan perbuatan suaminya itu. Si suami datang ke rumah ibu mereka untuk mengambil isterinya namun membawa bersama perempuan yang dibawa tidur di rumah. Berlaku pertengkaran antara si kakak dan suami adiknya serta cuba bertindak agresif kepada wanita itu yang duduk di bahagian belakang kereta. Okay, ni suami adik aku. Dia bawa perempuan ni balik rumah. Apa ni agak? Ni suami dia. Dia bawa perempuan balik rumah. Bawa perempuan ni ke balai. Abzal, dah. Dah lah, bukan salah dia.